Assalamualaikum semua. Ingat tak hari ni kita nak belajar pasal apa? Siapa ingat kat sini? Bagus. Siapa tu? Nazmi? Ya, betul-betul. Hari ni kita nak belajar pasal wang. Siapa tahu wang tu apa? Semua tahu kan? Ini nak share slide dengan kamu. Dia nampak tak slide yang cikgu share ni? Siapa yang tak nampak? Okey, nampak semua ya? Cikgu belum tanya lagi. Korang dah masuk semua ke? Dah ada semua ke? Okey, dah cukup semua. Okey, okey. Ni cikgu nak tanya kamu. Kalau kamu ada duit RM50, apa yang kamu akan beli? Dekat sini kita ada apa? Kita ada nasi ayam penyet, mainan dengan baju. Okey. Uh, Safwan boleh share tak apa yang kamu akan beli dengan duit RM50? Oh, akan beli PS5. Okey. Tapi PS5 lagi mahal tau. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar pasal operasi wang, asas wang. Kita akan belajar dua, iaitu bergabung dengan asas. Okey, kita jawab soalan yang ni. Kutipan sumbangan bajet sebanyak RM55,728.90 diagihkan kepada tiga negeri. Negeri Kelantan dan negeri Terengganu masing-masing menerima RM20,110 dan 50 sen dan RM21,676.80. Selebihnya diterima oleh negeri Pahang. Okey, soalan yang pertama ialah berapakah jumlah wang yang diterima oleh negeri Kelantan dan Terengganu? Okey, yang kamu tahu, sini dibagi tahu Kelantan dapat 20,110.50 sen dan negeri Terengganu pula terima RM21,667.80. So, dua ni korang kena tambah supaya dapat jumlah yang diterima oleh negeri Kelantan dan Terengganu. Okey, cuba korang kira. Dapat tak jawapan ni? Okey, betul Syamila, betul. Okey. Soalan yang kedua ialah hitung sumbangan yang diterima oleh negeri Pahang. Macam mana nak hitung untuk negeri Pahang pula? Oh, kita boleh hitung kalau korang ada total, total jumlah semua RM55,728.90 ni tolak dengan jumlah yang kita kira untuk Kelantan dengan Terengganu ni. Okey, lepas kita tolak ni, kita dapat RM13,941.60. Betul ke semua? Ada yang dapat jawapan macam cikgu tak? Okey. Seterusnya kita akan baca soalan seterusnya. Okey. Harga sebuah basikal berharga RM13,590. Encik Hashim membeli 3 buah basikal untuk kegunaan anak-anaknya pergi ke sekolah. Berapakah jumlah yang perlu Encik Hashim sediakan? Okey. So, kita tahu harga basikal 13,590 untuk 3 buah basikal. So, kita kena darab betul murid. So, bila kita darab, kita dapat berapa semua? Okey, betul Hanif. Betul. Okey. Soalan Yas untuk operasi asas wang ialah keuntungan perniagaan coklat pada bulan Februari ialah 356,700. Kira keuntungan yang diterima oleh Nazmi dan 3 orang rakannya. Okey, untuk Nazmi dan 3 orang rakannya ni berapa orang? 4 orang. Okey. So, okey, jadi kita kena bahagikan jumlah yang dia bagi untuk bulan Februari ni bahagi dengan 4 orang. So, kita akan dapat RM89,175. Betul ke semua? Okey, betul. Okey, next.
Ini kita nak belajar pasal operasi bergabung, Wak. So, tadi kita sudah belajar asas. Yang ni kita nak belajar bergabung. Bergabung tu macam mana? Okey. Sekejap. 4,000 ni, kita dapat 4,000 tolak dengan 1,000. Lepas tu kita tambah pula dengan 800. Faham ke semua? Okey, 4,000 tolak 1,000 kita dapat berapa? 3,000, betul. Okey, untuk 3,000 kita tambah pula dengan 800 yang ni. So, kita dapat 3,800. Okey, faham ke semua? Bagus, bagus. Ni operasi bergabungan juga. Tapi kita ada tolak dengan tambah. Okey, kita tolak dulu. 66,258 tolak dengan 907 ringgit 45 sen. Kita dapat 65,350 sen. Lepas kita tolak dua ni, kita tambah pula dengan ini. So, kita dapat 73,488 ringgit 75 sen. Okey, untuk operasi bergabung untuk bahagi dengan darab ni pula. Okey, 60 buah tablet berharga 54,000. Berapakah harga tablet 15 buah tablet yang sama? So, dia nak harga untuk satu tablet. Lepas tu kita kena darabkan dengan 15 sebab dia nak 15 total. Jumlah harga untuk 15. Okey, 54,000 bahagi dengan 6,000 kali pula dengan 15. Okey, kita dapat berapa? Kita dapat 13,500. Okey, untuk next. Ah, mesti korang sudah ngantuk ni kan yang kat belakang tu. So, jom kita buat quizzes. Siapa yang nak buat quizzes? Nampak? Dan sebatang pensel 3 ringgit. Berapakah baki wang? Okey. Ramai yang kalah. Okey, dah kita ada next question. Okey, soalan kedua yang nak kira empat kotak ni. Setiap kotak berharga RM15. Berapakah jumlah bayaran yang perlu dibuat oleh Mas sendiri Nazirah ni? Ramai yang betul. Okey, bagus. Soalan yang ketiga, Aiman membeli dua buku yang berharga RM15. Satu alat tulis berharga RM10. Berapakah jumlah wang yang Aiman berbayar? Kena 15 darab dengan 2. Kita semua lepas tambah pula dengan 10. Dapat berapa? Ya, betul. Siapa yang buat nombor satu ni? Okey, next ialah Zara ada 100 dan membeli 3 helai tudung dengan harga RM20. Berapakah bagi wang Zara selepas membeli tudung? Okey, soalan terakhir. Lukman beli 12 batang aiskrim harga RM3. Dia berkongsi bersama merata dengan 3 orang kawannya. Berapakah jumlah yang perlu dibayar setiap orang? Okey. Okey, kita dah siapkan. Kita main apa tadi? Quizzes. So, untuk ni, kita teruskan dengan ni. Oh, kita dah sampai penghujung. So, cikgu nak tanyalah. Apa yang kamu dapat daripada kita punya pembelajaran tadi? Daripada awal-awal sampai kuis, sampai macam mana nak simpan wang, macam mana nak buat bajet untuk simpan wang apa semua. So, uh, link yang cikgu link ni cikgu dah letak dekat chat. So, murid-murid boleh tekan dan kongsikan apa yang kamu dapat ya. Okay, jom kita tengok.
Okey, untuk Nozaini, dia kata best kalau ada duit banyak. Sebab tu kita belajar untuk buat bajet. Setiap minggu, bulan, tahun. Kalau boleh, bertahun-tahun simpan. Royal Seahorse. Okey, saya simpan duit. Bagus ada kesedaran untuk simpan duit. Best tau kalau kita dah simpan duit. Untuk Dapper Grasshopper, nak simpan duit juga supaya boleh beli macam-macam. Okay, macam-macam tu macam mana? Jangan pelik sangat, okey? Fabulous Hanson. Saya tak boleh nak simpan sebab selalu bagi duit dekat adik. Dia banyak makan. Okey. Untuk Fabulous Hanson ni, siapa Fabulous Hanson? Cuba kat angkat tangan. Siapa? Tak nak ngaku kan? Okey. Kalau nak simpan duit dan bagi dekat adik, kita simpan macam ni. Okey, contohlah ada RM1. Lepas tu bagi dekat adik 50 sen, kita simpan 50 sen. Supaya kita tak rugi. Bagi dekat adik tu kira bersedekah. Itu amalan mulia. Okey, dekat situ sahaja cikgu, cikgu, kita jumpa cikgu hari ini. Kita jumpa lagi nanti kelas akan datang. Jangan lupa untuk bawa kertas bajet ya semua. Dah siap kan semua? Okey, bawa kertas bajet yang untuk mingguan tu. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.